Alhamdulillah, rezeki. Oh, berat ni. Ha. Ni bagi kat orang lain lah, Tak boleh ambil semua. Rezeki kena kongsi-kongsi. Di ujung malam yang sepi, ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini, jadi belenggu dalam diriku. Bang, ni adik jumpa besi-besi buruk ni bang, boleh kita jual? Alhamdulillah adik, bolehlah kita jual apa semua ni. Baguslah adik cari kat mana? Adik cari kat depan sana. Oh, Adik tambah bukul. Awak pasal apa tangkap adik saya ni? Janganlah buat macam ni kat adik saya. Dia ambil saya punya tu. Ambil saya. Adik saya tak buat kerja terkutuk tu. Adik saya duk buat cari besi buruk tu, tolong saya. Ada duit tu. Ada duit. Ya Allah, ada duit. Oh lah bang. Alhamdulillah bang, rezeki kita bang. Nanti. Rezeki apa adik weh? Dia orang duk niaga hampir curi buat apa? Adik mana tahu, adik ambil tadi tak ada orang pun. Ni besi buruk ni adik ambil. Kita bawa pergi balai. Kita bawa pergi balai. Bang, dia apa balai bang? Dia tak, janganlah bawa adik saya balai. Saya pun tak ada duit nak jamin dia. Tak apa lah macam ni. Hampa pi bawa dia settle belakang elok-elok lah. Jangan bawa pi balai. Belakang. Abang tak boleh buat apa. Terima abang. Abang, siapa bukul? Aduh, abang, tak ambil dah. Ambil balik bang, mesti ni bang. Abang, ada bang, aduh.